Kadang-kadang penyanyi ni kalau producer tu tak betul, kita tak keluar terror tu. Kan muzik kan tengah banyak bahan-bahan baru tengah masuk. So kita tengah bereksperimental. Dalam lagu-lagu yang engkau keluarkan ataupun yang kau nyanyikan, ada lagu yang mungkin engkau rasa, ini bukan aku, tapi aku terpaksa nyanyi. Ada lagu apa tu mah? Macam Relakan Jiwa. Oh, tu bukan kau Aku first aku dapat demo, aku tak minat lah. Yang first kali lagu apa yang kau nyanyi dulu? Yang aku first keluar. First dulu lah. Yang keluar radio lah. Yang top lah. Yang top. First aku nyanyi lagu yang bukan kau pun. Cinta yang bukan aku tak minat. Yang first aku rasa Relakan Jiwa. Tu kira kau merelakan jiwa kau untuk nyanyi lagu tu lah. Sebab aku masa ketika itu sebab aku ada plan aku tengah nak keluar Pelimpo Lara ni. So konsep direction sebab aku nak portraykan aku dah decide aku tak nak jadi penyanyi rock sangat lah. Aku nak tukar perspektif. Aku nak present orang lagu masa tu 2010 ke atas kan, muzik kan tengah banyak bahan-bahan baru tengah masuk. So kita tengah bereksperimental. So aku tengah eksperimen aku punya ni lah, album aku. Aku punya direction ni lah sebab aku nak ke arah macam ni. Tiba-tiba bila ada satu ni projek, sebab dia bukan dalam projek aku buat asal dia tiba-tiba ada satu job, bos aku Prakash Swaminathan, dia ada, "Mak bro, lu nyanyi bro lagu ni." Aku cakap, "Alah, ni kan aku lagu." "Tolonglah, ni buat projek, punya projek bro, untuk saya punya bro ni, tolonglah." Aku pun macam nyanyi sebab bos suruh, bukan sebab aku cakap, lagu ni bagus untuk aku nyanyi. Aku tak ambil tahu pun. Aku macam, okey lah, siapa buat? Adik. Embos je lah. Aku tak terlalu deep sangat ataupun tak terlalu teliti sangat kat ni. Aku nak macam mana yang nyanyi je lah kau. Tapi kau deliver bagus tu lah. Adi yang jaga. Kadang-kadang penyanyi ni kalau producer tu tak betul, kita tak keluar terror tu. Adi pandai jaga. Sebab dia pun penyanyi, so dia tahu nafas-nafas tu. Adi Sixth Sense. Dia yang guide aku. Lagu tu aku sebab tu kau confident siapa yang jaga ni? Adi. Boleh lah Adi penyanyi, sebab bila aku tengok yang nak guide tu penyanyi, so aku pun rasa macam nanti kau tahulah nak ajar aku tu. So aku pun macam pergilah buat. So bila lagu tu keluar, mana lagu tu dah keluar, cerita yang untuk OST tu pun dah keluar. Tak meletup. Lagu tu tak jadi pun aku macam cantik lah. Aku pun terlalu layan lah aku lagu-lagu lain yang aku tengah push ni, lagu Simetri masa tu. Cerita 7